bukan untuk diri, kita buat buat. Kami datang, ada aman. Kami tidak akan berganjak. Hidup macam! Hidup macam! Mereka tak akan berganjak jika US Embassy tak memberikan jawapan, betul? Rakyat nak tahukan jawapan keselamatan. Apakah cerita? Itu saja. Baik. Jadi rakyat sedang menunggu, terus menunggu dan mahukan jawapan. Seorang pun tak ada. Tolong je. USA pengecut. Okey. Mereka nakkan jawapan. Okey. Mereka mahukan jawapan, itu saja. Sekarang tak ada siapa jawapan. Kita bercakap dengan tembok batu sekarang ni. Bang, cuba cakap apa yang abang nak? Apa yang abang nak sekarang ni? Apa yang nak? Apa yang kita tunggu-tunggu ni? Sama je bang. Orang yang ada hati dan perasaan hari datang ni semua matlamat yang sama bang. Sahabat kita, saudara kita kat sana bang. Boleh bayang tak tinggal anak bini si kat sini. Tinggal kita semua. Dia membawa semangat kita pergi bang. Korbankan segala-galanya bang. Hari ni kita nak tuntut. Kita tahu PMA kerajaan kita tahu apa yang dia orang buat. Dia orang tengah usaha nak bebaskan. Tapi kita tak boleh duduk diam bang. Betul. Ini tanggungjawab kita. Apa perasaan US tak nak buka langsung ni? Sebab dia pengecut. Kita tak terima USA pengecut. Yahudi pengecut. Mustahil lah bangunan besar-besar seorang wakil pun tak ada. Takkan tak ada orang. Nak tunggu besok punya cerita bang. Orang datang ramai-ramai ni takkan tak ada apa. Betul. Nak harap orang politik pun datang pompang menganjur. Lah sekali orang pun tak ada. Cakap pandai semua nak kredit dia. Faham. Hidup Palestin. Hancur Israel. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar.